Assalamualaikum rekan sahabat. Oke, di depan kita ini adalah tool untuk menekan, membuka regangan pada caliper brake. Semua kenderaan, kereta ataupun motosikal boleh gunakan alat ni. Oke, hari ini kita review sahaja cara untuk menggunakan alat ni. Encik Gautam pun tidak tahu apa nama alat ni. Yang Encik Gautam tahu ini adalah alat untuk meregangkan, membuka pengapit caliper brake pad itulah. Okey. Untuk itu sama-sama kita saksikan macam mana cara gunakan alat untuk buka ataupun regangkan brake pad punya caliper tu. Okey, inilah dia. Dia ada beberapa size. Okey. Ikut size pom brake tu. Okey. Kita tengok pergerakan. Ada tak perubahan Ini kena lock nih. Yang ini nih. Size. Oke. Jadi begitulah cara menggunakannya. Pusing sehinggalah jarak yang kita mahukan lah. Ini sekarang dah habis nih. Oke, sekian. Oke, ini alat dia. Masukkan ke sini. Jadi dengan adanya peralatan ini memudahkan kerja-kerja kita untuk membuka brake pad, menukar brake pad.